Kali ni berbuka dekat dalam hutan. Nak cari juara berbuka dekat Selangor. Kat mana? Kat Bangi. Warung hutan Bangi Selangor. Tengok best tak kat dalam dia. Kali ni pot berbuka kita di tempat aman, damai dan santai. Dekat warung hutan ni, menu dia banyak daripada pantai timur. Dekat sini kau boleh pilih lah. Kau pilih. Lepas tu nanti dia akan panaskan. Tak tahu nak pilih apa. Rambang mata ni. Macam-macam ada. Bang, colok tepung ada berapa jenis? Ada 3 jenis. Ada udang. Ada 2 jenis. Udang sotong. Okay, udang limau Udang ni kita guna udang harimau. Yang kerang dia tak colok tepung Tak, kita guna aja. Okey. Saya pilih. Ini favourite aku ni, gulai kawah kambing ataupun daging dekat sini. Colek buah-buahan dia jangan lupa. Berbuka dengan bakar-bakar sambal dekat sini pun best tau. Harga seafood ni ikut timbangan yang ada kat situ. Aduh, tergugat iman bila tengok sotong ni. Menu-menu ada, tapi banyak lagi tau kau boleh dapat dekat warung hutan ni. Meriah kan? Buka puasa bersama dengan keluarga memang terbaik. Jom makan. Ini sup daging dia. Pekat kuah dia tau. Bismillah. Yang ni perut bakar dia. Kita kena daging bakar dia. Dia punya perapan tu. Ini sotong bakar dia tadi tau. Kena pula dengan air asam dia. Ikan siakap dia. Yang dia bakar tadi, yang ada sambal tu, tengok panas-panas. Barulah saya. Kena dengan kuah kicap dia. Bismillah. Yang ini colek-colek yang aku pilih kat depan tadi tu. Jadi dia harga dia mengikut kuantiti. Apa yang kau ambil? Banyaklah harga dia kan. Jomlah kita makan. Macam-macam air float ada kat sini. Lebih kurang ada dalam 4 jenis air float. Yang ni kita try. Dah boleh masuk list dah nak berbuka di mana pula lepas ni. Jom ke warung hutan Bandar Baru Bangi, Selangor.